Bos, hari ni je dah 5 customer bising parcel salah hantar. Kenapa careless sangat korang ni? Dah tak menang tangan bos. Order masuk laju sangat. Bila player kau mula buat silly mistakes, itu bukan sebab dorang malas. Itu petanda capacity mental dan fizikal dorang dah max out. Burnout bunuh quality control. Tambah manpower sebelum reputasi brand kau hancur. Macam mana dengan projek nak scale up bulan ni? Tak sempat sentuh lagi bos. Asyik settle komplain semalam je. Kalau tim kau asyik sibuk padam api hari-hari, bisnes kau takkan boleh grow. Dorang tak ada masa nak fikir strategi dan expansion. Kau wajib wujudkan jawatan baru untuk urus maintenance supaya core team boleh kembali fokus pada revenue generating activities. Bos, ads tengah perform gila. Boleh kita naikkan bajet? Jangan bos, store dah pack gila. Budak tak sempat packing barang. Bila jabatan operation jadi bottleneck sampai terpaksa sekat sales masuk, kau tengah bazirkan potensi marketing. Bila sistem operasi tak boleh support volume, scale up team serta-merta. Aku nak hire budak baru, tapi cash flow kita lepas ke? Bos, extra income kita bulan ni dah 3 kali ganda nilai gaji jawatan tu. Nak tambah orang bukan pakai insting. Kalau gross profit tambahan dah cecah 3 kali ganda nilai gaji staff baru, kau wajib hire. Jangan kedekut labur pada human capital. Ramai founder kedekut nak tambah staff sebab takut kos naik. Hakikatnya, lambat hire lagi cepat bunuh bisnes kau. Staff penat lari, pelanggan lari sebab servis barai. Audit capacity team kau sekarang. Hire sebelum sistem kau terus collapse.